Alamak, 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 raya lagi. Kejam telik. Dah nak raya kan? Dah tak lama dah. Tahun ni aku nak ajak korang kita pergi beraya dekat dalam hutan. Macam berani ke tak berani? Mungkin ramai lagi yang tak tahu dekat Pelangi Racing ni ada menyediakan package paling eksklusif, package number one, package paling terbaik, package camping 2 hari 1 malam, geng. Kalau korang nak tahu apa yang eksklusif, korang kena layan video ni sampai habis. Aku terangkan satu persatu untuk korang. Kalau korang nak tahu, dekat Pelangi Racing ni ada menyediakan 3 package. Package yang pertama kita ada package trek, dan package kedua kita ada package pergi ke Tasik Dayang Temenong, dan package ketiga, package eksklusif yang aku bagi tahu tadi, package camping 2 hari 1 malam. Kalau korang ambil package camping 2 hari 1 malam ni, yang bestnya korang akan dapat semua package yang Pelangi Racing ada. Lepas kita dah camping, kita pergi ke Tasik Dayang Temenong, lepas tu kita pergi ke trek. Macam ada juga yang tanya aku tau, DM aku, dia tanya, Abang Cross, kita orang tak ada motor, boleh join ke? Semestinya lah boleh. Senang cakap, setiap package yang korang ambil, kita orang sediakan motor, barang-barang keselamatan, semua kita orang sediakan komplit untuk korang. Lagi-lagi kalau korang ambil package camping 2 hari 1 malam, ada yang tanya aku ni, bang, barang apa kita orang kena bawa? Takkan kita orang nak kena pikul banyak-banyak, bang? Aku dah cakap, jangan risau, Pelangi Racing akan sediakan semuanya. Korang tak payah risau. Korang cuma bawa barang-barang keperluan korang je, macam baju untuk korang tidur, barang-barang mandi korang, itu je. Kemah, makan, semua kita orang dah sediakan. Kita tinggal ride sampai dekat campsite, semua dah tersedia untuk korang. Sampai-sampai je kita dah ada makan tengah hari. Untuk petang kita ada sediakan makan moden. Lepas tu pula untuk malam kita ada sediakan makan BBQ. Macam best ke tak best? Untuk esok paginya pula, pagi-pagi pukul 7 kita orang dah sediakan shawarma ataupun kita panggil tortilla wrap. Lepas tu ada sarapan berat, nasi lemak ayam. Macam cukup ke tak cukup? Dah nama pun raya kan? Ini kali special aku bagi untuk korang. Aku bawa makanan tambahan untuk korang. Aku bawa kuih samprit. Alang-alang kita nak beraya kat dalam hutan, korang bawa lah kuih raya korang sekali. Jadi malam tu kita duduk makan kuih raya. Baru vibe raya dalam hutan. Ini macam baru best. Korang tunggu apa lagi? Ini tahun raya kita kasih jadi. Kita rasa vibe raya dalam hutan. So kepada korang yang berminat, dah jangan tunggu lama-lama, jangan leceh-leceh, korang pergi dekat bio kita orang, korang tekan je link tu. Nanti kita orang akan terangkan lagi detail untuk korang. Last pesanan daripada aku, kalau takut jangan ikut, kalau ikut jangan takut.